Assalamualaikum, hai. Saya Ahmad Afi Amran dari tim Perodan Sprinter Yamaha CKJ, berhasil dalam kategori CP150. Okey, hari ni kita berada di event Yamaha. So, hari ni Yamaha ada buat program training bersama rider dekat pit dengan motocross. Pada yang korang nak training motocross tu, pastikan persiapan daripada segi motor tu, pemilihan tayar tu tayar betul lah, sebab kita kena tahu kita bermain di trail MF ataupun di enduro, sebab dia sesuatu yang berbeza. Pemilihan tayar ni sangat penting lah. Okey, hari ni kita menggunakan tayar Swallow SB 114F. So tayar ni sangat sesuai lah dengan track enduro macam ni, sebab track ni melecak sebab semalam hujan. Condition track tu memang sangat mencabar. So alhamdulillah saya feel tayar ni lagi better pada tayar lain yang sebelum ni saya guna. Ini lagi grip pada di tempat-tempat yang berlumpur semua, sebab tengok lumpur pun dah separuh tayar tadi. So alhamdulillah saya feeling grip tu okey, dan saya lebih yakin dengan tayar Swallow ni lah. Di antara ciri-ciri tayar Swallow ni, prestasi unggul dengan rangka bentuk seberguna untuk permukaan yang lebih keras. Yang kedua, tepi gigitan terbenam meningkatkan cekaman dalam lorong dan selekor yang rata. Yang ketiga, corak tapak belakang memberikan cekaman maksimum untuk permulaan yang mulus dan pengereman yang lebih efektif. Okey, untuk korang yang nak masuk track trail macam ni, saya boleh suggestkan korang boleh pakai tayar model Swallow ni lah, SB 114F dan model SB 114R.